10 golongan yang tak perlu simpan emas. Sebelum tu, save dulu video ini untuk rujukan dan share kepada rakan-rakan yang lain. Yang pertama, orang yang tak kisah duit bocor setiap bulan. Baru masuk gaji, minggu kedua dah kering. Tak apa sebab emas ni susah nak bocor. Yang kedua, yang percaya duit kertas takkan susut nilai. Walau harga barang naik tiap tahun, dia tetap yakin duit kertas kan kekal power. Yang ketiga, yang yakin sentiasa sihat dan ada kerja. Dia yakin takkan hilang kerja, takkan sakit, hidup dia sentiasa A+ katanya. Yang keempat, yang suka hidup ikut trend, bukan ikut poket. Gaji B40, gaya hidup T20. Emas, tak matching lah dengan OOTD dia. Yang kelima, yang plan nak bergantung harap pada anak masa tua. Tak simpan emas tak apa, anak-anak pasti akan tanggung kan. Yang keenam, yang ada harta karun dalam almari rumah. Yang ada 5 biji rumah, 10 biji kereta, katanya tak perlu emas. Yang ketujuh, yang suka simpan duit dalam bank dan tak kisah nilai susut. Simpan 10 tahun pun tetap 10. Tapi nilai boleh beli tisu je nanti. Yang ke-8, yang rasa emas ni benda kuno, orang lama je simpan. Dia lebih percaya pada apps pelaburan yang pelik-pelik yang baru 3 bulan muncul. Yang beli 1, dapat 10. Yang 9, yang sanggup pinjam bila kecemasan. Tak ada simpanan pun tak apa. Sebab dia pakai call kawan atau guna kad kredit. Yang ke-10, yang tak kisah pasal masa depan langsung. Hidup ni sekali je katanya. Tapi bila susah, menangis 7 hari 7 malam di bucu katil. Kalau anda bukan salah satu dari 10 orang ini, simpan emaslah hari ini. Serendah 100 pun dah boleh mula. Kalau anda nak mula simpan emas, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpan emas. Saya akan bantu dan bimbing anda sebaiknya. Jangan lupa follow dan komen apa pandangan anda.